datang to Cameron Highland. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So untuk percutian kali ini, kita orang bukan saja bercuti di Cameron Highland, tapi kita orang juga akan review DJI Osmo Pocket 4. So untuk hari pertama kita orang berjalan, kita mulakan dengan breakfast makan pagi di KMH Strawberry and Jam. So dekat sini korang kena datang awal kalau korang nak parking percuma. So parking percuma ada tapi dekat keliling kedai tu. And then korang juga boleh parking berbayar, RM7 sekali parking. Makan dekat sana memang syok lah, ramai orang, memang terlalu ramai orang. Kita orang test juga makanan-makanan kat sana, iaitu nasi lemak, and then mi kari, udang, and then es corn. Selepas itu, kita orang pula jalan di Big Red Strawberry. Itu untuk korang petik sendiri strawberry kat sana. And then kita orang pergi dekat Animal Feeding Rainbow. Untuk korang yang bawa kanak-kanak atau baby ke, tak kisahlah. Situ memang murah, RM10 je dewasa. And then RM5 kanak-kanak. So memang dekat dalam sana boleh bagi makanan dekat haiwan-haiwan. Ada arnab, ada kambing. Bukan kambing, dia macam apa tu, yang leher tinggi tu. And then ada ikan, ada burung. Okay, so lastly kita orang pergi ke Steamboat Cameron Highland untuk menikmati juadah-juadah makan petang dan malam kat sana. So dekat sana memang ada strawberry percuma, memang unlimited, korang boleh ambil. Dan makanan-makanan lain yang ada berkaitan dengan logo atau trademark Cameron Highland. So korang wajib cuba. Okay guys, so kita bersarapan di KHM Strawberry Jam. So dekat sini memang ramai orang sangat. Korang boleh tengok view ni. And then dekat belakang kita orang pun ada tempat-tempat ladang strawberry lah kat sana. So memang banyak. So kita makan breakfast dulu kat sini. So jom tengok guys. Untuk pengetahuan korang, DJI ni juga tak perlu korang nak beli DJI punya mic. So boleh je pakai mic yang sedia ada, korang ada kan. And then ni aku test mikrofon DJI ni. Clear tak? Clear kan? So kalau korang tak ada mic pun okey je. So sambil-sambil aku review DJI Osmo Pocket 4, kita berjalan di Tokyo Town dulu. So korang boleh tengok full video.
Okay guys, so sekarang aku dekat Tokyo Town. So antara kelebihan DJI Osmo Pocket 4 adalah dia boleh just pakai gesture menggunakan tangan. And then dia just follow lah. Dia boleh follow aku kan, mana pergi. And then boleh ambil video just guna bentuk V je. So dia record video lah. So korang boleh tengok kan. And then nak stop sama juga, buat 2. And then dia still follow. And then nak stop buat 5. Okay, itu saja. Mantap. Selamat datang ke Cameron Highland. Okay guys, so kita orang sekarang berada di Rainbow Garden. So dekat sini korang boleh tengok dekat sana banyak alpaka. Dekat sini ada arnab. So belakang tu ada arnab. And then kenapa aku datang dekat sini, korang boleh tengok klip ni. Now I want to see rabbit. So untuk slow-mo, dia boleh tengok resolution dia sehingga 4K 240 fps. So untuk action movie, thriller ke cinema ke, memang terbaik guys. So saksikan video slow-mo ni. So kita orang makan petang dan malam di Island Steamboat. So korang boleh tengok memang banyak menu diorang. Apa strawberry pun unlimited guys. So orang yang nak datang Cameron Island boleh try.
Okay guys, so hari ni hari kedua aku berada di Cameron Highland. So sekarang waktu subuh, and then features yang aku guna untuk DJI Osmo Pocket 4 ni adalah features low light. So korang boleh tengok kat sini, memang cantik kan dia punya view kan. So memang ngam lah. So korang jangan mana, tengok dulu video yang aku nak pergi hari kedua ke Cameron Highland. Ship Century guys, let's go. Pasar malam kat sini buka jam 4 PM. So kita pergi pasar malam dulu guys.
Kalau ke Cameron Highland memang wajib datang sini guys. So nak tahu ke mana? Inilah dia, ladang boh Sungai Palas. Okay guys, terima kasih sebab menonton full video. So itulah kelebihan-kelebihan Osmo Pocket 4. Kenapa aku review Osmo Pocket 4? Sebab sebelum ni aku just record video hanya menggunakan iPhone saja. Sama ada iPhone 11 Pro Max ataupun iPhone 15. Itu saja aku guna. So korang boleh tengok video-video sebelum ni. And then itu saja. Kalau korang nak beli barang-barang ataupun device ke apa, korang boleh tekan link dekat description dalam laman web Orange. So nak beli Osmo Pocket 4 pun just tekan je laman web dekat bawah. So itu saja. Jangan lupa follow ZW Store dekat laman web Orange. And then jangan lupa like, follow, subscribe video ni. So jangan ke mana, kita akan buat video lagi. So Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Takut aku ni. Okay guys, so sekarang aku dekat Chinatown. Chinatown pula, apa nama dah? Hello. Hello, Azawan nak ke swimming pool. Zawak akan mahalan lagi. Tak nak ke swimming pool dah. Lagi? Lagi tak dah lagi. Ha? Tak dah lagi. Dah buat tadi. Zawak eat so many tadi. Panggil lah. Buat cake ke? I eat cake, eat donuts. Drink? Ha? Buat. Zawak drink 100. Oh, 100. And then? Done? Ha? Done dah? Say bye-bye at camera. Bye-bye. Hand bye-bye. Bye-bye. Hand. Bye-bye. Bye-bye Bye, Camera Highland. Cam Highland.